Khatib baca perlahan sangat. Bang pun tak berapa dengar. Nak buat macam mana? Gitulah, kalau tak ada orang, dia lah. Nak orang tak ada orang lah, dia. Tapi kalau ada orang lain lah. Sebab tu bila Abdullah bin Zaid, dia yang mimpi azan, dia cerita pada Nabi SAW, Nabi tak suruh dia jadi muazzin. Nabi kata, mu dia ajar kalimah azan ini kepada Bilal bin Rabah, dia akan jadi muazzin. Kenapa? Fa'innahu anda sultan minka, kerana Bilal bin Rabah nak banding dengan kamu penduduk Madinah, dia paling kuat suara. Jadi nak khabar sini dalam bab azan kena kuat. Dalam kitab Muwatta Imam Malik, jauh mana sampai suara muazzin, semua menjadi saksi pada hari kiamat. Ini kadang-kadang Koho tu kadang-kadang kalau masalah speaker tu lain lah. Tak, shock secure apa semua. Tak, memang kuat dah speaker tapi suara tak ada. Duduk kat kolah pun tak dengar dah. Dah mayang dah. Jadi susah lah orang ramai dah. Orang nak jawab pun dah cari padilat jawab azam tak boleh. Dak butik nah.